saya ni adalah pasal yang mengandungi emas yang mana saya keluarkan daripada akaun simpanan emas Gap Public Gold. Ya tuan-puan, jom kita tengok apa yang ada dalam ni. Okay, jadi untuk tuan-puan yang belum tahu, akaun simpanan emas Gap adalah akaun yang mana kita boleh mula menabung serendah RM100 dan kita boleh simpan emas sedikit demi sedikit, dan apabila cukup gram kita boleh withdraw emas fizikal seperti inilah. Okay, so Public Gold dia akan bagi pasal macam ni. Ini yang dalam lah, so kat luar dia ada pasal dia punya karya lah. Okay, so kenapa kita perlu buat video? Sebab untuk kita bagi jaminan kepada Public Gold sekiranya ada hilangan ke ataupun item yang rosak dan sebagainya, kita boleh claim balik dengan Public Gold lah. Okay, memang dia dah bagi instruction kat sini suruh kita buat video. Okay, so dalam pasal ni insyaAllah selamat lah. Dia ada bubble wrap semua, dan dalam ni dia akan ada sapu surat lagi. So dalam ni kita buka lagi. So dia paling kurang pun dia ada 1, 2, 3, 4 layer. Okay, so emas kita akan selampai dengan selamat. Dalam ni juga Public Gold akan sertakan kita punya resit pembelian lah. Kalau tuan-puan kita withdraw daripada akaun simpanan emas Gap Public Gold, so dia akan bagi resit ni. Kita akan dapat ini gold cup holder. Ini emas yang saya keluarkan, iaitu emas 1/4 dinar ya. Suku dinar edisi Masjidil Haram. Okey, sempena nak dekat Raya Haji, jadi saya keluarkan item yang sangat cantik ni ya. Okey, saya keluarkan item 1/4 dinar. Jadi tuan-puan yang ada akaun simpanan emas Gap Public Gold, tuan-puan boleh simpan emas sikit-sikit dalam akaun Gap dan withdraw fizikal seperti saya ni. Okey, so tuan-puan nak mula simpan emas, boleh klik link di bio saya. Teruskan follow saya untuk dapatkan perkongsian tentang emas dan kewangan.